Astaghfirullahaladzim. PMX, cadangan umur persaraan 65 tahun wajar dipertimbangkan. Cuba PMX fikir panjang-panjang. Sedangkan umur 55 tahun itu pun belum cukup lagi masanya kita nak menunaikan taubat dan sebagainya sebelum kita menghadap Allah SWT. PMX bercakap seolah-olah kita ni ada agreement selepas 65 tahun kita masih ada masa lagi untuk menghadap Allah SWT, untuk pulang ke rahmatullah di akhirat negara yang kekal abadi. Kita ni orang Islam PMX. Sudah-sudahlah kalau nak ikut perangai orang politik. Dah tua bangka pun masih nak kejar dunia. Lainlah kalau kita sama ni memperjuangkan hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Sebaliknya kita mempertahankan demi harta untuk perjuangan Islam liberal yang dinanti oleh Allah. Anak-anak muda kita kan ada PMX. Kenapa kita tak biarkan mereka saja yang terajui negara ini? Sudahlah tu. Masa kita semakin lama semakin singkat. Kita tidak ada perjanjian pun dengan Allah Ta'ala yang kita ni boleh hidup lagi setelah 65 tahun. Kalau dah macam ni, cukup ke masa untuk kita bertaubat. Jangan jadikan alasan akhirnya mereka menuduh PMX memanjangkan pekerjaan mereka. Akhirnya mereka tidak masa untuk bertaubat. Allahu Akbar.